Mufti dah keluarkan fatwa. Dulu sebelum tu mungkin tak expose ataupun kita orang tak tahu. Tapi bila kita orang dah nak try benda tu, mesti kita akan buat searching sikit kan. Kau ada pernah terfikir nak makan ulat sagu? Aku pernah try. Bukan pernah try, pernah terfikir nak try. Faham. Sebab orang cakap macam udang lah, macam daging, macam-macam lah. Faham. So benda ni beri interest kat aku lah. Faham. Cumanya yang aku sempat rasa masa dekat Sarawak dulu, umai, ayam pansuh, lagi apa lagi? Buah dabai tu. Tak ada, 3 tu je. Ada ke benda lain selain daripada 3 tu yang orang cakap menggambarkan Sarawak? Kuih lapis lah. Kek lapis lah. Kek lapis. Itu tak payah cakap. Kek lapis memang tahu. Kek lapis memang tahu. Okay. Selain daripada tu? Okay, di Limbang. Aku tak tahu tempat. Aku rasa Miri ada juga kot anyway. Yang belah-belah dekat-dekat dengan Brunei dah. Dia ada satu tu buah rotan. Okay. Aku tak pernah dengar. Nama benda ni, kalau kat tempat aku Limbang, dia orang panggil jelayan.